projek susah baru ni kereta api tak jalan. Bagaimana kita ada naik kan lagi? Bagaimana dia sekolah tu? Jambatan Pemubu ni dia istimewa kerana ada banjir, dan banjir itu merosakkan. Dan itu dia bukan saja penambahbaikan kita untuk restore dan untuk kita membangunkan semula supaya dia dapat memberi manfaat dan dapat digunakan bagi kepentingan rakyat jelata. Lawatan ini adalah untuk meninjau dan meneliti perkembangan terbaru penambahbaikan yang telah dibuat oleh kereta api KTM, laluan-laluan gemas ketumpat yang telah rosak akibat banjir yang melanda kawasan Pantai Timur tahun 2014. Sejumlah 17.5 juta yang dibelayai oleh kerajaan untuk membina semula Jambatan Pemubu. Ia melibatkan 3 fasa utama. Membaik pulih Jambatan Pemubu. Fasa kedua memasukkan program meningkatkan keupayaannya daripada 16 tan aksel kepada 20 tan aksel. Dan seterusnya di fasa ketiga adalah untuk membaik pulih dan membaiki semula kemudahan-kemudahan tambahan jambatan tersebut. Kami terlibat daripada awal, daripada selepas banjir sampai sekarang. Kita selalu buat inspection untuk menentukan track kereta api selamat untuk penumpang. Jadi daripada kita punya what we call periodic inspection, kita check track punya condition to bridge condition, and then we ensure that KTMB buat maintenance. Alhamdulillah lah, syukur. Sebab kita kereta ni orang boleh lalu-lalu lah kat ni. Mudah sikit kita nak pergi ke kebun ke apa ke. Lepas dah jambatan ni rasa mudah sikit lah kerja kita ya. Sebab kita kapur ni kerja sebagian du belakang. Kira jalan ni dekat sikit lah. Belum ni jauh. Kan ada kereta api luar Turko. Turko dah lah ada kereta api luar Turko lain.